Kene. Ya. 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 Aduh. Might model right. Might model reverse. Ya. Kata. Cik, terasa lah. Cik. Ya. Terasa guys. Mak dah kalah dengan Luna ke? Cuba pergi cek. Luna dah kalah. Baguslah. Bila masa aku kalah. Kejap. Luna robot? Rasakan ni. Ya. Aik rasa tak gerak. Aku pukul je lah. Ya. Dia hanya robot je. Dia bukan asli. Dah lah. Jom kita tukar je manusia. Ini abang tadi. Bang, abang buat apa ini? Sekejap abang. Cuba aku scan dia. Scan. Dia adalah Ultraman Might dan juga Ultraman Male. Sekejap, macam mana dia tahu? Apa? Kau rupanya Ultraman Might dan Male. Kau nak lawan aku? Kau akan melawan dengan aku? Siapa kau ni? Akulah Ultraman Luna. Apa? Rasakan ni. Ya. Aduh. Tak guna rasakan ni. Ya. Sikit je tu. Rasakan ni. Ya. Korang telah melemah dengan aku. Kaikara. Yalah. Siapa pula dia ni? Aku Ultraman Zobu. Apa? Korang berdua ni memang nak kenal kan? Tapi kami tak cukup masa nak layan korang berdua yang lemah ni. Bye-bye. Baru aku tahu Ultraman Luna dan juga Ultraman Zobu dikawal oleh seorang alien dan seorang manusia. Aku rasa Ultraman Zobu digunakan kuasa macam aku. Walaupun aku ni alien, aku berubah jadi Ultraman. Tapi macam mana dia yang jahat tu boleh dapat Ultraman? Balik ke markas.